Kenapalah sanggup bergantung panjang-panjang kat Bukit Bintang tu? Kita orang memang hantu shawarma. Mana dengan shawarma sedap, mesti sampai. Korang yang kat area Shah Alam dah tak payah pergi sana. Diorang dah 3 tahun berniaga kat sini. Lokasi strategik, dekat Seksyen 9, betul-betul sebelah SP Rosyam. Shawarma yang macam ni aku tak boleh tahan ni. Kalau teringin nak perkena shawarma, korang boleh datang dekat sini. Assalamualaikum Syekh. Apa yang menarik dekat sini Syekh? Kat sini ada ayam, daging, shawarma, ada nasi juga, nasi Arab, nasi mandi. Untuk ayam, letak garlic sauce dulu Garlic sauce dia pun melimpah. dengan bikil sahaja. Original Syrian shawarma. Daging, letak tartar sauce, bawang, parsley dengan tomato. Kombinasi semua sos dia sedap dan menyelerakan. Letak pomegranate sauce, delima. Sos dia 5 weh. Dan letak daging, ayam. Letak dalam sauce untuk make it juicy. And grill dia. Aku rasa macam kat Timur Tengah. Mungkin kat Turki, mungkin kat Arab Saudi. Ini shawarma daging dia. Ini pula shawarma ayam dia. Shawarma dia tak kena cook filling, lagi padat, lagi sedap. Saiz dia pun not bad. Besar tak ya? Roti dia lembut, makcik-makcik yang tak ada gigi pun boleh kunyah. Daging dia juicy, tak adalah kering sangat. Sampai gigitan terakhir ada feeling. Akak kau cukup suka dengan shawarma ayam dia, betul tak ya? Satu lagi murah je. Yang ini kita ambil saya slash, baru RM13. Ni ada niti. Semua customer akan dapat for free. Ini kita try chicken mandi rice dia pula. Portion dia banyak, nasi dia berderai, makan pula dengan sahawik sauce dia. Tengok ayam dia. Besar juga weh. Macam sedap tak? Sedap. Masya-Allah. Alright bang, siap. Thank you. Seriously sedap weh. Kita orang siap tapau lagi. Korang kena try.